Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Cikgu harap semua sihat dan ceria hari ni ya. Cikgu tengok masih ramai lagi yang belum join kelas lagi. Okey, tak apalah, kita akan teruskan dengan bacaan Al-Fatihah supaya pembelajaran kita ini lebih diberkati dan terus ke hati. Okey. Amin. Harap semua dah bersedia. Dan hari ini kita akan teruskan ulang kaji bab 10 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Dan inilah kalau kita hayati betul-betul detik kegembiraan, maknanya detik yang paling disyukuri oleh rakyat serta pemimpin pada masa itu, iaitu detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Jadi kita hanya menyambut kemerdekaan tu setiap tahun. Kita kibar jalur gemilang kan. Dan mungkin kalau bersemuka kita akan menyanyi lagu-lagu yang berunsur kemerdekaan. Tapi pada masa ini adalah detik yang paling ditunggu oleh rakyat serta pemimpin di tanah Melayu. Ya, jadi kita akan teruskan pembelajaran hari ini atau ulang kaji lah. Dan cikgu harap bila kelas offline sila buat latihannya. Kita sudah masuki fasa 3 pada hari ini. Jadi tak lama lagi kamu akan bersemuka. Okey ya? Untuk ingatan semula lah, isi kandungan bab 10. Okey. Iaitu kita dah belajar minggu lepas 10.1 pengertian kemerdekaan, apa maksud kemerdekaannya, kemudian persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara. Bagaimana ada AJK, Sofia Izzati. Okey. Cepat, ramai-ramai lagi jangan kelas cikgu Okey. Dan hari ini cikgu hanya mengambil satu saja, iaitu 10.3 detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Okey. Lagi minggu depan kita akan terus sambung pada dua subtopik 10.4 dan 10.5. 10.5 tu sekejap saja kan. Okey. Kita lihat pada detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Okey ya. Kalau kamu lihat di atas ni, dia ada kelas kod sebab cikgu menggunakan kelas point. Kalau kamu nak lihat, nak cuba dan menjawab melalui kelas point, sila buka kelas point apps kod, kemudian kamu isi kod yang ini dan bagilah nama. Tak apa, nak buat nama glamour pun boleh. Okey. Kita teruskan tajuk hari ini ya. Okey, detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Upacara pemasyhuran kemerdekaan negara ni merupakan detik yang paling bersejarah yang dinantikan setelah melalui perjalanan yang panjang menuju kemerdekaan.
Bayangkan daripada tahun 1511 kita telah dijajah oleh Portugis, kemudian berikut. Jadi sangat panjang untuk menuju kemerdekaan. Berbagai peristiwa pahit yang dihadapi oleh pejuang-pejuang serta tokoh tempatan untuk menjaga kedaulatan negara. Okey. Permulaan sambutan ingatnya diraikan pada malam 30 Ogos 1957. Okey, Syukri. Bagus Syukri panggil kawan-kawan yang lain lagi Okey, permulaan sambutan diraikan pada malam 30 Ogos 1957. Di mana? Di Padang Kelab Selangor. Jadi untuk merasai lagi kata macam mana nak merasa sangat gembira tu, malam sebelum 31 Ogos tu telah ada, iaitu pada 30 Ogos 1957. Okey. Jadi ini kata detik. Dia ada time frame dia. Okey, Auni. Okey. Yang masuk awal-awal tadi, cikgu sangat berterima kasih sangat kamu tunjukkan komitmen yang sangat tinggi. Macam inilah orang kata jiwa yang merdeka. Yang masuk lambat ni cikgu faham, kadang-kadang main kan. Okey. Menjelang tengah malam 30 Ogos 1957, jalan sekitar bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Penuh. Bukan macam kita lah sekarang pun kalau adalah sebelum berlakunya pandemik, menjelang tengah malam 30 Ogos tu semua dah bersedia kan untuk lihat pertunjukan bunga api. Jadi begitu jugalah detik yang dialami. Cuma bezanya lagi berkobar-kobarlah sebab baru nak mengecapi nikmat kemerdekaan. Okay. Jalan sesak dengan keretanya, bas, beca. Siapa pernah tengok beca? Kod kelas ni, Mas Fira, kamu kena buka di apps. Kata kamu buka di phone pun cikgu rasa ada, buka je Class Point app. Okay. Sekejap cikgu dekat ni jadi kamu di situ nanti bila ada keluar soalan baru masuk. Kalau ada 2 device lah, kalau nak buat untuk isi buat 2 ni atau pergilah dengar cikgu dah ada jawab, masuk balik ke buat 2 lah, buka 2 ni satu YouTube, satu Class Point. Okay. Jadi kod kelas ni letak kat atas, lepas tu bawah dia akan minta nama kamu. Okay. Faham Faham ke tak? Kalau tak faham nanti cikgu keluar daripada ni, cikgu tunjuk macam mana. Boleh respon faham ni tak? Tak apa, nanti kalau ni pun nanti cikgu akan ajar hari ni, tengok dulu macam mana nanti dalam tu bila kamu jawab dia kat mana-mana, dia akan keluar di paparan. Okey. Faham buka je. Kalau nak cuba sekarang pun boleh. Okey. Jadi tak faham. Okey, tak faham. Kalau tak faham tak payah jawab je dalam ruangan chat Okey. Nanti mungkin cikgu buat sikit Google Meet ke ajar macam mana. Okey.
jalan susah dengan kereta, bas, beca. Okey, yang Mustira jawab dalam ruangan chat dah lah. Okey, nanti cikgu akan train ya. Okey. Menjelang basikal, ada juga yang berjalan kaki, semangat menuju ke Padang Club Selangor. Okey. Jadi suasana malam ni penuh meriah. Ada lampu hiasan, kedai dibuka sampai larut malam. Mana tahu ada orang beli kan, makan ke. Okey, sekarang ni lihat ya. Lepas ni ada jawab soalan. Nak tengok kau ingat tak Okey, boleh jawab sekarang. Siapa yang mungkin dah biasa tak? Jawab. Permulaan sambutan diraikan pada malam apa? Boleh kalau tak biasa lagi dengan kelas point, jawab je lah kat ruangan chat tu ya. Dan 2 soalan kat sini. Baru tadi cikgu terangkan. Okey. Boleh jawab dua-dua. Atau kalau ingat satu pun tak apalah. Okey. Bagus Mustira, pada malam 30 Ogos 1957 jalan sekitar mana tu? Ada 11, 10. Okey, yang lain cuba jawab. Jalan sekitar Bandar Kuala Lumpur. Yang lain? Okey, habis dah. Kalau kamu jawab dalam kelas point, dia akan keluar di paparan ini ya, untuk jawapan kamu. Okey, Intan Akila sekitar Kuala Lumpur. Okey. Kita akan teruskan. Okey, 10 malam Bandar Kuala Lumpur, tengok ni. Lampu, banyak kenderaan ya. Bagus ya yang menjawab. Sebab cikgu buat macam tu bukan apa, sebab nak tengok kamu boleh ingat tu tak. Walaupun baru melangkaui satu slide. Itu orang kata kalau sejarah ni dia kena banyak praktis. Bukan matematik ke admit saja yang kena praktis, sejarah pun kena juga. Ya. Jadi pada malam 30 Ogos tu dipenuhi orang ramai, kenderaan sepanjang jalan Padang Club Selangor Kuala Lumpur. Tengok lampu bercahaya kan. Terlihat detik pemasyuran kemerdekaan negara ni. Detik. Okey bukan TikTok tu Wakil Parti Perikatan dari Persatuan Tanah Melayu dan Singapura, mereka ni berpakaian baju Melayu hitam. Okey nampak smart lah, baju Melayu hitam. Maknanya wakil perikatan tu dia ada Persatuan Tanah Melayu, Singapura pun ada ya. Diketuai oleh Sardun Jubil, mengambil tempat duduk. Okey ya. Okey. Ikut Iman. Selamat datang. Okey. Jadi diketuai oleh Sardun Jubil. Mereka ni mengambil tempat lah masing-masing. Okey. Lagi. Soalan mudah. Boleh jawab sekarang. Wakil perikatan dari Persatuan Tanah Melayu dan Singapura berpakaian apa? Warna apa cikgu sebut tadi? Dan siapa yang mengambil, diketuai oleh siapa? Okey, boleh jawab sekarang.
Ya, Muhammad Farizan. Baju Melayu hitam. Siapa ketua dia? Siapa ingat? Nama ketua dia. Okey, Muspira. Okey, berpakaian baju hitam. Okey, Farizan. Bagus Sarden Jubir, Irma. Sarden Jubir, Intan. Muspira. Okey, diketuai oleh Sarden Jubir. Bagus macam ni lah. Nak yang lain? Cepat. Kita ramai-ramai jawab supaya tak mengantuk kan pagi-pagi ni, biasalah kan. Okey. Kita akan teruskan. Jadi dah ingat kalau ada soalan objektif, dah dapat dah. Tadi bila 30 Ogos kan. Kemudian kat mana? Kuala Lumpur atau Padang Kelab, Selangor. Di sini kita dah tahu dah. Pakai baju apa? Kadang-kadang soalan objektif ni baju pun dia tanya juga kan. Jadi kita kena alert. Okey. Detik kemasyhuran kemerdekaan seterusnya 10.30. Okey. Ada sebanyak 300 orang pemuda membentuk Pembarisan Kehormat. 300 orang untuk mengambil tempat di tengah padang menghadap Jalan Raja atau Menara Jam. Kalau kamu mungkin biasa pergi KL kan, tengok ada Menara Jam tu, dia orang akan menghadap ke sana lah. Okey. Kemudian pembarisan ini diketuai oleh Ismail Bontak. Ini adalah orang yang mengetuai pembarisannya. Okey. Detik pemasyhuran negara seterusnya pada 11.58 malam. Beberapa minit lagi detik 12 malam. Tu tak sabar memang berdebar-debar. Semua tak sabar dah. Okey. Semua lampu di Padang Kelab Selangor dan di sekelilingnya dipadamkan sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Lampu yang tadi, kalau kita tengok yang sebelum tu ada lampu bersinar-sinar cahaya lampu ditutup. Maknanya serentak lah sehingga seluruh kawasan menjadi gelap gelita. Nak 2 saat lagi ni nak menyambut detik 12 malam. Okey tengok jam dah 12 malam. Apa terjadi? Sebenarnya kalau macam yang apa yang cikgu terang ni, ini dipanggil kronologi. Dia ada ikut peristiwa, ikut masa tu. Kalau hari ni ikut detik tu, detik jam tu Okey. Istiadat menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Di mana? Di Padang Kelab Selangor, disaksikan oleh ribuan rakyat dari seluruh negara dengan perkekan merdeka. Okey okey. Jadi tunjuk dengan ni beza. Perkekan merdeka sebab inilah detik yang mereka tunggu Okey. Lampu dipasang semula. Tadi gelap gelita kan dalam 2 saat tu. So lampu tu dipasang semula apabila jam besar berbunyi. Jam besar bunyi ting dong tu menandakan detik 12 tengah malam. Jadi diikuti
tak perlu suruh pun. Diikuti dengan laungan Merdeka oleh orang ramai. Orang ramai yang berpusu-pusu datang tadi, mereka melaungkan Merdeka tu dengan penuh semangat. Okey. Terusnya, kemudian Tunku Abdul Rahman. Kenapa Tunku Abdul Rahman? Sebab Tunku Abdul Rahman lah adalah Perdana Menteri yang pertama lah kan. Dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Ya. Sebab bendera ni satu lambang. Okey. Kalau negara yang berdaulat, dia mesti ada bendera dia sendiri. Dengan reka bentuk yang tersendiri dan makna-makna yang tersirat dari apa yang ada di bendera tersebut, ya. Okey. Lihat, ya. Lampu dipasang semula apabila apa? Menandakan detik 12:30 malam dan diikuti dengan laungan Merdeka oleh orang ramai. Siapa nak jawab? Senang je ni. Apa yang berbunyi kan? Ya, Muspira bagus, cepat ya. Jam besar. Nampak ni jam ni. Siapa biasa lihat atau pergilah ambil, ada ambil gambar ke kawasan ni? Okey. Senang je soalan dia kan. Bagus. Ramai dia jawab. Pak Rizwan, Irma. Bagus ya. Fokus. Sebab kalau kita fokus, maknanya kita dah belajar. Tu Irma dah belajar dalam satu masa sambil buat, sambil belajar kan. Okey. Jadi, kita akan seterusnya. Ini tak adalah. Sebab cikgu bendera Union Jack. Tu yang tadi kata ada 3 bendera tu. Union Jack mula diturunkan. Sebab bendera tanah Melayu tu nak tukar kan oleh Tahir Abdul Majid dengan iringan lagu God Save the Queen. Bayangkan kalau kita tak merdeka, kita kena nyanyi lagu ni lah. Ya. God Save the Queen, dan tak ada bendera lah Jarum Gemilang ni tak terwujud lah kalau kita tak merdeka. Itu yang pentingnya, detik-detik kemerdekaan ni. Bagaimana bendera Union Jack ni diturunkan dan bendera Persatuan Tanah Melayu dinaikkan. Okay. Jadi itulah tandanya berakhir pentadbiran British di Tanah Melayu. Bila bendera Union Jack ni dah turun, tapi turun pun kena hormat lah kan. Mesti ada lagu iringan untuk turunkan, iaitu God Save the Queen. Okay. Jadi bendera Union Jack diturunkan, disambut dengan tepukan. Orang tepuk laung merdeka, merdeka. Okay. Bendera Persatuan Tanah Melayu kemudiannya, ini detik yang sangat ditunggu, dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku. Kita dah belajar kan? Okey. Yang diperdengarkan buat pertama kali. Buat kali pertama, orang dengar, oh inilah lagu Negaraku yang menggantikan lagu God Save the Queen.
Okey ya. So malam itu sangat bersejarah. Dah reveal lah bendera, lagu. Jadi sorakan merdeka dilaungkan sebanyak 7 kali. Okey. Dan Tengku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persatuan Tanah Melayu dinaikkan. Okey ya. Jadi kalau cuba kamu pejam bayangkan jika kamulah berada pada masa tu, bagaimana perasaannya. Okey, ini apa keluarlah. Biasalah bila kalau kita sebut zaman sekarang yang trendingnya, okey, merdeka lah dalam media-media masa yang ada pada masa tu ya. Okey. Detik pemasyhuran kemerdekaan negara ni. Seterusnya kita tengok jam ya. Jam. Okey. Tengku Abdul Rahman menerima tabik hormat, okey, dan pembarisan oleh wakil negeri. Jadi wakil negeri itu kemudian seterusnya beliau kemudian mengambil tempat di atas pentas. Di sini baru boleh ambil tempat. Tadi mana boleh lagi kan? Tak naik lagi, tak rasmi macam kita lah hari ni. Masuk fasa 3. Kalau semalam tak kira lagi kan? Kemudian pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang yang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil membawa dulang berisi rantai emas, ya, yang tergantungnya sebutir pingat emas. Pingat emas itu berukir peta. Dia berukir peta Semenanjung Tanah Melayu serta gambar Tengku Abdul Rahman di dalam peta itu. Di tepi bulatan peta ditulis bapa kemerdekaan tanah air. Kalau ada soalan, siapakah bapa kemerdekaan tanah air? Jawapannya Tengku Abdul Rahman. Jadi gelaran ini diberi kepada Tengku Abdul Rahman ya. Okey, rantai emas tu dikalung oleh sadun jubir ke leher Tengku Abdul Rahman, diikuti dengan laungan bapa kemerdekaan tanah air sebanyak 3 kali. Dia dah ada dah prosedur-prosedur yang perlulah. Okey. Apa jawapannya? Menerima tabik hormat dan memeriksa pembarisan perwakilan negeri. Tadi baru ya sekejap ni. Cepat. Boleh jawab sekarang. Okey. Nanti kita tunggu jawapan lagi. Siapa yang menerima tabik hormat dan memeriksa Okey, Musfira. Bagus Musfira ya. Tengku Abdul Rahman. Okey, Farizwan. Wakil hero lah. Mana hero-hero lain lagi ni? Okey, lagi? Ada lain nak jawab? Ada masa lagi ni? Okey, 14. Ini pun kira detik juga. Okey, yang lain? Ada nak cuba jawab? Okey, habislah masa. Ini yang penerangan tadi. Okey. Ditulis dengan bapa apa tadi? Terima? Gelaran apa? Tengku Abdul Rahman mendapat gelaran apa?
Ya, Muspira bagus Muspira. Cepat nak jawab. Bapa kemerdekaan tanah air. Okey bagus. Irma, bapa kemerdekaan Ada lagi nak cuba jawab? Tak ada, kita teruskan. Tengku Abdul Rahman, bila naik atas pentas, Tengku Abdul Rahman ni menyampaikan ucapan dengan penuh bersemangat. Siapa tak semangat kan? Mesti Kusbam kan? Okey. Jadi tu terus masuk ke akhbar the news. Okey. Seterusnya detik pemasyhuran kemerdekaan, ada juga bunga api. Jangan kita ingat zaman sekarang je baru ada sambutan, dan ada juga yang sponsor. Kita lihat siapa yang sponsor ni. Pertunjukan bunga api pada malam kemerdekaan dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Ini menunjukkan tanah Melayu telah diiktiraf oleh dunia. Okey? Bunga api dapat sponsor oleh kerajaan Jepun, sebab kerajaan Jepun pada masa itu telah menguasai teknologi bahan api lah. Dah ada bunga api bersama Okey. Baru saja tadi cikgu cakap bunga api ni siapa yang bagi, atau kerajaan mana yang bagi hadiah? Ingat lagi? Okey, kita tunggu siapa yang bagi hadiah bunga api yang berkilau-kilau ni. Lagi sebab ya bagus. Farizan. Okey, bagus Farizan, cepat agak Irma Muspira, kerajaan Jepun. Okey Siap dapat sponsor lagi kan. Jadi bila bunga api ni dah bombang, mestilah rakyat lagi timbul semangat. Betapa mungkin ada yang mengalirkan air mata sebab happy dengan apa yang telah diperjuangkan sangat panjang tu dicapai akhirnya. Okey. Kita seterusnya detik pemasyhuran negara ni. Tengok jam tu. Okey. Majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Mas'ud Hayati. Ingat siapa yang baca doa selamat. Sebab kita negara yang agama rasmi adalah agama Islam. Jadi bacaan doa selamat ni agar Malaysia akan terus mengekalkan kedaulatan. Amin. Okey. Dah tak boleh dah. Tak apalah, kita teruskan. Tak boleh pula. Tak apalah, tak ada muzik pun. Ingat lagi tak siapa yang baca doa selamat ni? Okey. Boleh ingat? Nama dia ada special sikit. Kat belakang tu. Apa ingat? Okey. Ya, Muspira. Bagus lah Muspira ya. Tuan Haji Mas'ud Hayati.
Okey Pak Rizwan, Tuan Haji Mas'ud Hayati. Nanti bila keluar soalan, kacang dah boleh jawab ni. Okey. Detik pemasyuran. Seterusnya, cenderamata yang diberikan oleh negara luar dan negara Commonwealth kepada Yang di-Pertuan Agong bersempena dengan kemerdekaan negara pada tahun 1957. Ini ya. Apa daripada kerajaan sebab ini untuk mengiktirafkanlah Malaysia, tanah Melayu telah merdeka. Okey ya. Tak apa, ada masa lagi. Kita lihat pemasyuran kemerdekaan negara dah selesai. Kita lihat pula peristiwa bersejarah di Stadium Negara. Okey. Tungku Rahman dengan pakaian khas. Apa tahu benda apa ni? Okey. Bersempena dengan sambutan kemerdekaan. Okey. So peristiwa dia di Stadium Merdeka pada pagi 31 Ogos 57 di Stadium Merdeka. Tadi di Padang Kelab Selangor kan, Kuala Lumpur. Upacara sambutan kemerdekaan diadakan dengan gemilang. Ada perarakan pasukan tentera, kemudian ada 20,000 orang anggaran, orang ramai membanjiri stadium. Mereka datang awal pukul 6 pagi dah kat situ. Walaupun hujan turun, mereka tak berganjak sebab nak menantikan saat-saat yang menggembirakan. Di atas pentas pula kelihatan Raja-Raja Melayu dan Wakil Queen Elizabeth II, iaitu Duke of Gloucester, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh biduanda. Okay, ini betapa mereka sangat teruja. Tak kira lah hujan ke panas ke, mereka sanggup tunggu 6 pagi dah sampai. Apabila Tanah Melayu meraihkan kemerdekaan yang pertama, hotel-hotel baru didirikan di serata Kuala Lumpur untuk menampung delegasi luar yang bakal datang setelah dijemput oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk menyaksikan hari bersejarah tersebut. Ini telah bagus pada ekonomi ya. Jadi barisan pertama perwakilan yang datang, Raja dan Permaisuri Siam. Siam itu adalah Thailand. Kemudian putera dan puteri mahkota Jepun. Okey. Johannes Gehandes, itu nak sebut. Itu Perdana Menteri Afrika Selatan. Cikgu Tres sebutlah. Strijdom. Tak tahu betul ke tak. Okey. Jawaharlal Nehru, iaitu Perdana Menteri India. Hussein Shahid Suwardi, Perdana Menteri Pakistan. Okey. Pham Nguyen Dong, kalau ada Dong ni, ini nama orang Vietnam Okey. Salman Bandaranaike, iaitu Perdana Menteri Ceylon. Okey, seterusnya UNO Perdana Menteri Burma. Sinwa Perdana Menteri Kemboja. Sir Alexander Graham, iaitu Gubernur Hong Kong. John Foster Dulles, Setiausaha Amerika Syarikat pun datang. Amerika Syarikat pun datang pada tu, dia dah menjadi satu kuasa besar. Okey.
Duta Australia, Kanada, New Zealand, Lim Yu Hock itu Singapura, kalau kena datang kan, jiran. Putera Henry Duke Gloucester iaitu wakil Ratu Elizabeth II, Puteri Alice, Duchess of Gloucester dengan putera William of Gloucester. Okey. Harap betul lah cikgu sebut ni. Okey. Dan Sir Garrett Templer. Siapa tak kenal nama ni? Ingat kita dah belajar kan? Bekas pesuruh jaya tinggi British di tanah Melayu. Ramai ya. Bukannya daripada kita bukan biasa-biasalah. Jadi ketika mendarat di lapangan Sungai Besi, telah disambut oleh pesuruh jaya tinggi British iaitu Sir Donald Charles McGillivray dan Lady McGillivray, yang di-Pertuan Agong Tanah Melayu yang pertama iaitu Tuanku Abdul Rahman. Senang nak ingat lah. Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman. Agong Tuanku Abdul Rahman. Okey. Dan Perdana Menteri Melayu Tanah Melayu itu Tunku Abdul Rahman. Ada masa lagi, kita bagi habis terus. Ya. Okey. Seterusnya, Tengku Abdul Rahman tiba di perkarangan stadium disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, yang Tuan Agong, Permaisuri serta Duke and Duchess. Okey. Jadi mereka dah sampai kedengaran bunyi nafiri. Kalau kamu nak dengar bunyi nafiri ni, dia bukan boleh senang-senang nak dengar. Kalau ada majlis ketabalan ke baru dengar ya. Ini adalah Duke of Gloucester yang mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tengku Abdul Rahman. Jadi kemudian nafiri itu dimainkan. Inilah nafiri ya. Okey, bukan semua, bukan kita orang biasa ni tak boleh lah nak ni ya. Okey. Nak saja-saja nak buat konsert apa tak boleh. Okey. Seterusnya ini dia. Jadi Tengku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Jadi inilah tip ucapan di pada hari yang bersejarah tersebut ya. Kita lihat sini, cikgu bagi secara, kita buat macam sinopsis lah, tengok atau ringkasan ya. Okey, bahawa masanya umat Tanah Melayu mencapai taraf satu bangsa yang merdeka lagi berdaulat. Itu poin yang pertama, merdeka dan berdaulat. Kemudian perjanjian yang dibuat oleh Queens dengan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu, maka dipersetujui Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Perak, serta nama negeri yang dahulunya Negeri Selat iaitu Melaka, Pulau Pinang, mulai 31 hari bulan Ogos 57 menjadi satu persekutuan baru. Mana dah gabung semua negeri, termasuklah 2 negeri Selat. Ya. Jadi maknanya Melaka dan Pulau Pinang hendaklah daripada tarikh tersebut tamat menjadi jajahan takluk Baginda Queen. Dan Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen tidak lagi berhak
apa-apa kedaulatan ke atas dua buah negeri tadi ya, Melaka dan Pulau Pinang. Okey ya. Okay, seterusnya jadi kita lihat sini Parlimen Negeri United Kingdom ni dan negeri seluruhnya adalah tamat. Tak adalah lagi apa-apa nak bincang, kena pergi ke Parlimen Negeri United Kingdom. Dan negeri-negeri selat tu dah tak wujud lagi, dah tamat. Okey. Jadi itu adalah satu yang tamat. Jadi terpulanglah kepada rakyat tempatan dunia raja untuk serta hak asasi yang bebas lagi lah. Tak lagi lah tertekan lagi ya. Okey. Maka dengan itu Tengku Abdul Rahman putra ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan Raja-Raja Melayu, mengisytiharkan bahawa mulai 31 hari bulan Ogos 1957 maka Tanah Melayu dah ada semua negeri yang disebut tu ya. Okay, semoga terus berkekalan. Okay. Jadi kita lihat peristiwa bersejarah tu. Ini detik-detik dia. Tengku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Kemudian disahut oleh hadirin dari pelbagai bangsa ya. Kemudian laungan azan oleh Ustaz Hasan Azhari menandakan rasa bersyukur kepada Allah yang kita telah merdeka. Kemudian upacara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi lagu kebangsaan iaitu Negaraku. Okey. Jadi ada 101 das tembakan dilepaskan. Ini adalah das ni simbol Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Okey. Seterusnya kita lihat istiadat mengangkat sumpah yang di Pertuan Agong diadakan di Bailarung Seri Istana Negara. Inilah. Okey. Kemudian disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri, Ahli Jemaah Menteri, Hakim Besar. Okey. Dan Gubernur Pulau Pinang serta Melaka. Ialah sebab Pulau Pinang dengan Melaka mereka tak ada raja. Jadi gubernur lah. Okay, 4 jawatan yang dilantik lah. Okey. Seterusnya peristiwa yang berlaku, majlis jamuan di residensi diadakan bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British. Okey. Iaitu Sir Donald McGillivray. Ini adalah Pesuruhjaya Tinggi yang terakhir dalam sejarah Tanah Melayu atau negara kita. Tak ada dah. Harap memang tak akan ada lah sampai bila kita terus merdeka ya. Ini lihatlah gambar Sir Donald McGillivray dengan isteri berlepas dari lapangan terbang Kuala Lumpur ke England. Yalah. Tadi dah bye-bye semua. Okey. Kemudian beliau diberikan penghormatan dengan Permaidani Merah dan Barisan Kehormat oleh Batalion keempat Askar Melayu. Ini pentas. Ada pentas juga. Pentas terapung berbentuk kerang. Untuk kerang ni dibina di Lake Garden, Kuala Lumpur bersempena.
sambutan kemerdekaan negara. Dan pada masa tu ada artis, kamu mesti ada tak sini peminat Allahyarham P. Ramlee dan Saloma. Mereka adalah orang kata ikon muzik, ikon muzik pada masa tu, membuat persembahan. Okay, macam-macam dah bina dah. Tadi ada hotel kan, kemudian ini kalau siapa tak kenal, ini P. Ramlee, okay, atau Tengku Zakaria Tengku Nyak Putih, tapi nama glamour P. Ramlee lah. Ini adalah seorang yang sangat gifted lah. Okay, boleh mengarah filem, pelakon juga, penyanyi, suara memang kelas pada masa itu masih sedap lah. Okay, sampai sekarang lah sebenarnya evergreen. Salah satunya lagu Raya kan. Siapa tahu lagu Raya tu. Okay, kemudian penulis lirik, okay, penulis lagu, pemain muzik, komposer, producer, semua boleh. Okay, jadi dia punya debut tu di Singapura lah, di bermulanya career ya, dan sangat famous lah, sangat terkenal di Brunei, Sumatera, Indonesia, malahan di Hong Kong dan Japan. Okay, sebab P. Ramlee ni raja muzik lah dah telah makna menginovasi. Kalau dulu kalau kamu dengar lah filem-filem lama, penyanyi lama dia menyanyi menggunakan suara yang high pitch kan, tapi P. Ramlee lah permulaannya. Okay, seterusnya dia biduanita pertama negara itu Salmah binti Ismail atau Saloma. Suami isteri ni memang sangat berbakat besar ya. Okay, nama glamour Saloma. Okay, dan Saloma ni pada masa tu adalah ikon untuk fashion. Suaranya sangat merdu. Ada juga lagu Negaraku ya, lagu, kalau kamu nak dengar dah lagu Raya, dengar lah, siapa yang tak biasa. Ini adalah lagu-lagu yang adalah untuk dinyanyikan oleh Saloma ya. Dan siapa pernah lihat ni, Ahmad Albab. Okey, jadi ini sahajalah untuk hari ini. Jadi cikgu harap kamu akan terus ulang kaji. Okay, cikgu rasa ada masalah sikit lah dengan internet cikgu. Okay, diharap, sebab cikgu tak dapat baca chat. Sekejap cikgu. Dah balik ya. Okay, jadi diharap semua dapat meneruskan dan kita mungkin akan bersemuka lah tak lama lagi. Harap semua kerja-kerja modul yang cikgu beri siap ya. Jadi Assalamualaikum. Bye. Okay, jumpa di hari Jumaat nanti untuk kelas offline. Bye.